Wah, hantar mana ni sawit? Ringan ke? Alah, ini mesti ringan punya. Meja makan 43,000 ni. Dah sold. Ini 62,000 pun dah sold. Oh, dah sold lah. RM43,999. Kalau korang nak tahu, ada satu design. Ni 18, 16, 14, 12, 6,000. Tengok design sama. 5,000 lebih. 3,000 lebih full set. Ni semua full set 2,000 lebih. So, bukan semua barang. Oh, bukan semua. Acik sihat. Bukan semua barang tu belasan ribu je dekat sini. Senata gini geng. Dari kayu yang muda macam ni sampai puluhan tahun hingga ratusan tahun. Contohnya Boyjan ada dekat sini. Okay, ini baru orang panggil apa? Kayu dia. Manakala sofa korang tengok yang 18,000 lebih. Ini coklat dah sold. Ini what bed. Wah, dah sold juga pak? Ada. Wah, asyik mana ni? JB. Ni RM18,999. Itu orang hitam beli. Sana 18,000 lebih. Warna biru sold. Sold juga. Hari yang sibuk ini ada lagi satu geng. Ini pun dah sold. Hitam RM18,999. So kalau korang tengok satu model tu, sebenarnya ada banyak range harga. Sebabkan orang minat tak sama, poket tak sama. Type je gudang Boyjan, datang terus geng. Sebab majoriti korang tahu Boyjan ada clearance sofa super dekat belah sana. Tu apa-apa korang datang gudang Boyjan, tengok ni 18,000 lebih ni pun dah sold. Yang ini batu pahat je. Ni batu pahat. Ini Singaporean sold. Ini pun ni yang Singapore. Itu yang mana tu namanya orang panggil? Negeri Sembilan. Okey, bab meja makan pula korang tengok. Ni sold. Yang ini dah sold. Yang itu berdiri lagi dah sold. Dan Boyjan baru jual semalam dekat dalam. Baru unboxing dengan Acik tu. Itu pun dah sold ni. Tak ditampal sold Angel. Ini adalah gudang Bozijan. Ada kelana sofa dekat sini. Dengan dekat gudang 2. Ni geng, saiz gudang Bozijan.